Tetapi disebabkan tindakan Omar Bashir memberikan kelebihan yang istimewa kepada kelompok RSF ini, ataupun asalnya disebut Janjaweed, menyebabkan mereka lebih berkuasa. Bukan sekadar mereka mempunyai wang yang banyak hasil daripada jualan emas yang mereka perolehi daripada lumbung-lumbung emas di Darfur, tetapi juga mereka mempunyai connection ataupun mempunyai hubungan antarabangsa dengan negara-negara yang terlibat dalam peperangan di Yaman, terutamanya dengan UAE. Ini sejarahnya bagaimana mereka mempunyai hubungan dengan dunia luar. Dan kita balik kepada pemerintahan Omar Bashir. Bila mana Omar Bashir berdepan dengan kebangkitan rakyat 2018 dengan kenaikan harga barang yang terlalu berganda-ganda mahalnya, harga makanan naik terlalu mahal, bahan api dan sebagainya, menyebabkan berlakunya kebangkitan rakyat membawa kepada kejatuhan Omar Bashir pada tahun 2019. Bila mana rakyat bangkit secara beramai-ramai, mereka ditembak, dibunuh dan sebagainya. Akhir sekali pihak tentera yang dipimpin oleh Abdul Fattah Burhan dan juga pihak RSF yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo ataupun Hamidi tadi, mereka berpakat mengarahkan Omar Bashir meletakkan jawatan, lalu mereka menangkap Omar Bashir. Maknanya di sini berlakunya pengkhianatan, bukan sekadar di pihak tentera sebagaimana yang dijangka oleh Omar Bashir, tetapi juga oleh pihak RSF yang melakukan kerjasama untuk menangkap beliau dan menjatuhkan beliau dalam kebangkitan rakyat 2019 tersebut. Hasil daripada kejatuhan Omar Bashir itu, maka berlakulah apa yang disebutkan sebagai rundingan di antara pihak tentera dengan pihak rakyat yang bangkit, berakhir dengan mereka bersetuju bahawa bukan tentera yang memerintah, tapi perlu diwujudkan kerajaan transisi ke arah akhir sekali diserahkan kepada rakyat untuk menentukan pemerintah mereka. Maka dilantiklah iaitu Perdana Menteri yang pertama di kalangan rakyat orang awam itu, iaitu Abdullah Hamdok. Abdullah Hamdok dijadikan Perdana Menteri pada tahun 2019 dengan kerjasama dengan pihak tentera, yang mana tentera ada kuasa dan pihak awam juga ada kuasa, menuju kepada akhir sekali diserahkan kepada awam untuk memerintah sepenuhnya sebagaimana yang berlaku sebelum daripada ini. Tetapi Abdullah Hamdok hanya memerintah selama 2 tahun sebagai Perdana Menteri, bukan Presiden. Maka pada tahun 2021, pakatan di antara Abdul Fattah Burhan yang menjadi Panglima Angkatan Tentera Sudan bersama dengan Muhammad Hamdan Dagalo ataupun Hamidi RSF tadi, mereka telah pun menggulingkan Abdullah Hamdok dan Abdullah Hamdok telah pun ditahan, dipenjarakan oleh mereka. Maka naiklah pemerintah yang dipimpin oleh Abdul Fattah Burhan sebagai Presiden Sudan yang baru, dan timbalannya beliau melantik daripada RSF iaitu Muhammad Hamdan Dagalo ataupun Hamidi. Tetapi pemerintahan mereka ini berdepan dengan pergelutan dalaman sesama mereka bila mana RSF yang dipimpin oleh Hamidi ini juga mahu menguasai pentadbiran dengan lebih meluas lagi, ketika mana Abdul Fattah Burhan mencadangkan supaya diserap RSF ini ke dalam tentera Sudan dan dijadikan Sudan sebagai sebuah negara yang bersatu. Maka ianya tidak dipersetujui oleh RSF ataupun Hamidi, malahkan Hamidi telah pun mencadangkan transisi RSF untuk diserap masuk ke dalam tentera Sudan perlu dilakukan antaranya 5 hingga ke 10 tahun. Walaupun bagi pandangan Abdul Fattah Burhan yang memimpin Sudan itu, bahawa transisi itu perlu dilakukan dalam tempoh 2 tahun. Sebagaimana juga krisis yang sama sedang berlaku di Syria pada mutakhir ini, bila mana kumpulan Kurdis terutamanya yang mempunyai senjata sendiri dijemput untuk menyertai kerajaan dan menyertai tentera. Tetapi ianya tidak pasti selesai atau tidak selesai ketika ini. Tapi suasana yang sama sedang berlaku di Sudan pada tahun 2023. Tetapi bila mana proses itu yang sepatutnya berlaku dengan baik, dengan perbincangan, tidak berlaku dengan baik, berakhir dengan tahun 2023 pada bulan April, kumpulan RSF yang dipimpin oleh Hamidi ini telah pun melakukan satu serangan terhadap pentadbiran kerajaan dan cuba untuk menawan kerajaan Sudan daripada Abdul Fattah Burhan. Maka pada bulan April 2023, ketika mana umat Islam seluruh dunia berdepan dengan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, Sudan mula berdarah dengan begitu besar sekali bila mana berlakunya peperangan yang dimulakan oleh RSF menentang SAF ataupun pemerintahan Abdul Fattah Burhan yang berpusat di Khartoum. Ketika itu bukan sekadar rakyat mereka yang berdepan dengan kematian, sehinggalah kali ini tahun 2025 kematian yang cukup besar, dan juga berlakunya penangkapan, pengusiran, rogol dan sebagainya, tetapi juga diplomat-diplomat asing berada di Khartoum pada ketika itu turut menjadi sasaran serangan dan penangkapan. Termasuklah dimaklumkan pekerja-pekerja syarikat minyak dan juga diplomat-diplomat termasuk bertaraf duta daripada rantau Asia Tenggara ini juga dimaklumkan turut sama ditawan oleh RSF pada tahun 2023 tersebut. Lalu apa yang berlaku ialah hasil rundingan dengan kerajaan luar, terutamanya dengan UAE, akhir sekali berjaya membebaskan mereka
mereka boleh menggunakan pelabuhan Sudan sebelum keluar daripada negara tersebut menuju ke Saudi dan pulang ke negara masing-masing. Ini situasi berlaku 2023 yang ianya ada kaitan dengan rantau Asia Tenggara ini. Jadi itu situasi 2023 dan perang ini berlarutan selama 2 tahun. Dan pihak tentera cuba menguasai Khartoum. Dalam keadaan RSF juga menguasai sebahagian daripada Khartoum. Dan kawasan Darfur menjadi kubu kuat kepada kumpulan RSF. Dan kumpulan RSF yang berada di Darfur itu, mereka menguasai hampir sepenuhnya Darfur kecuali bandar El Fashir yang masih lagi dikuasai oleh tentera Sudan yang dipimpin oleh Fatah Burhan.